pertanyaan kubur tadi tu bang. Marepuka. Tu dia Marepuka tu. Saya ambil yang ringkas ya. Sebab tak nak buka aib orang. Padahal marifat tu adalah ujian kehidupan. Tidaklah aku bagi ujian kehidupan tu bergantung kemampuan. Kemampuan kita masing. Sebenarnya semua mampu. Mampu hadapi orang dengki. Okey. Orang dengki ni dia kata tadilah. Marepuka. Siapa Tuhanmu? So macam mana kita cari Tuhan? Kita mesti nak jumpa Nabi Muhammad. Betul tak? Macam mana kita nak dapat Nabi Muhammad? Ini aku tak ajak subuh dah hai zikir bagi mudah. Alhamdulillah. Ya kak. Wan. Ya. Okey, sekarang ni kena jawab pertanyaanku. Okey, pertanyaanku bo. Sekarang ni semua misuh aku tak apa balas sangat. Itu yang hate tadi. Hate tadi. Ringkas ya, hate tadi. Pokoknya sebab kata yang mama punya sakit dekat IG aku maaf bahasakan aku. Kat IG tu mama luka, dia berkudis kat sini. So cak dakwah mama. Ma darah isi tulang apa ni, ada apa dalam ni? Ada apa dalam ni ma? Ada roh kan? Itu yang hate tadi. Bila cuci hate tu darah tu kan aku tanya darah ni kan ada roh tak? Darah ni ada roh kan? Okey, pastikan misal itu betul aku tinggal roh abang. Ini tak. Yang penting satu je kau boleh balas. Kalau walaupun kita dah tahu musuh dia, jangan balas. Kita wajib cari 99 Allah. Rasulullah dia memang tak ajar balas. Lepas tu, yang kalau ada ujian hidupan kan aku baca taklim. Wajib aku baca. Okey, bila aku baca taklim tu kan, aku samakan dengan ujian kehidupan aku yang mula. Okey, ini ujian kau apa? Dah lepas selesai satu masalah ni, masalah apa ujian kau? Masalah apa ujian apa ni ni? Okey, betul sebab ni dalam ni tadi kisah poligami. Ini lebih kepada kita kerja, kita banyak orang dengki. So kita tak boleh balas, kita tengok. So untuk mantapkan tauhid kita itulah Mekah kebinian. Ni kena rajin bila buku Fadilah Amal ni untuk kita baca. Okey? Betul ada bayan-bayan surat ke bayan apa rajin pergi duduk. Lepas tu kalau kita jumpa Buddha pun kita tengok macam tu. Selalunya aku sekarang ni niat aku satu. Aku nak jumpa Buddha yang jaga-jaga mayat, yang dah makan wali, pendeta semua makan wali. Ini aku dah makan lebih dah faham. Al-Quran lupa. Uzur, kalau kau orang syariat, dia akan meninggal syariat saja. Meninggal syariat je. Kalau perempuan makam dia tinggi tau. Maaf lah kalau macam, tapi makam dia tinggi. Perempuan ni makam dia tinggi. Dalam kubur mulut dengan jihani amalan kita sejadi penamang tu menjawab. Betul tu bang. Itulah pertanyaan yang kubur tu. Marepuka, siapa Tuhanmu? Okey, tidaklah aku ceritakan. Ni alam ni tinggi-tinggi ni. Ujian masing-masing Ujian masing-masing. Okey, dua perempuan kan kadang-kadang masalah masing-masing. Suami ni lah, anak lah. Sekarang ni kita mutamat. Sekarang ni kita ambil yang ringkas sebab nak bagi. Dan kan kita macam mana nak jadi anak kita wali Allah. Macam mana nak jadi anak kita wali Allah. Bila kita dah dapat makan wali Allah, kita dapat syafaat Rasulullah. Bila kita dah dapat syafaat Rasulullah, lelaki senang. Lelaki dia memang digalakkan oleh ramai. Sebenarnya akal. Perempuan memang silap nafsu. Nafsu tu dia banyak. Perempuan tak boleh pegang duit. Yang boleh pegang duit tu kan yang dah disah poligami saja. Nanti sebab apa aku cakap macam tu? Nanti otak lah bagi ujian. Suami saya dah kena ambil orang. Jadi dia takut disalah guna kuasa. Cerita macam tu lah. Lelaki ni kalau tengok isteri yang solehah macam mana pun, bila dia dah tua, dia tak boleh urus diri, dia duduk dengan isteri dia juga. Jadi isteri tu mesti wali. Jadi kalau mak kita yang belum wali ni, kena ada anak wali. Bila ada anak wali tu mental dia kuat. Jadi dia akan Islamkan mak dia tu jadi wali. Dia jadi sabar. Kalau mak dia nyanyi kena baling lah, apalah. Dia tak akan pukul mak dia. Tak akan pukul ayah dia. Sebab dia nak makan wali. Tu yang pertanyaan buka tadi tu. Apa kitabmu? Mana Allahmu? Tu Marepuka Nabimu. Nabimu tu lah. Macam mana nak jumpa Nabi? Mesti dapat Nabi Muhammad. Takkanlah aku cerita dunia ni, seisi yang sealam ni, buat apa tu? Makan ni sedap memang makan ni. Okey, sekarang ni kau duduk dalam politik. Bukan sebut saja politik. Jangan sebut. Bukan setakat politik saja. Yang poligami tu, kenapa aku kata banyakkan poligami? Sebab aku dah faham. Dalam poligami tu, bini Rasulullah pun dengki.